Hai semua, saya Datuk Aizul Awan, The Pocket Rocket Man. Dan hari ini saya berada di Malaysia Airlines Pavilion, MAG Arena di Mattar Fair. Dan hari ini kita akan mencabar pengunjung-pengunjung untuk mencuba paddle and answer. Caranya mudah saja, korang kena naik basikal, berkayuh macam The Pocket Rocket Man, jangan berhenti dan dalam masa yang sama kena jawab soalan-soalan daripada saya. Jom kita tengok siapa yang boleh kayuh basikal ni dan jawab soalan-soalan dari saya dengan betul. Okey, siapa-siapa dah ready? Jom. Siapa nak go next? Saya. Let's go. Letak barang tu. Dan saya akan tanya beberapa soalan, right? Kalau dapat terbang dengan Malaysia Airlines untuk trip berbasikal, kamu nak pergi negara mana dan kenapa? China. New Zealand. New Zealand. Australia. Oh, wow. Soalan yang kedua, kalau terbang dengan Malaysia Airlines, abang suka window seat ataupun aisle seat? Confirm window seat. Window juga? Enjoy the nature also. Yeah. View mesti dengan baik. Sama saya. Do you think you can beat me in the sprint? Confirm tak. Kita try. Okey, nanti kita tengok macam mana. Sekarang peserta terakhir pula. 4 peserta tadi kita dah pilih, dah selesai. Memang tip-top. Tapi semua lelaki. Apa kata kali ini kita cari perempuan pula? Ada tak siapa yang ready, perempuan? Saya. Wow! Alright. Okey, jom. Nak kayu basikal tak? Boleh. Okey, jom. Kalau travel dengan Malaysia Airlines untuk MH Sports, untuk sukan, awak nak tengok sukan bola sepak, kriket ataupun cycling? 100% cycling. Yeah! Semua cycling lah. Wah, yes! Mesti dah cycling. Cycling? Ah, kita Cun. nak tengok lah. Alamak, beli jiwa. Okey, selesai sudah cabaran paddle and answer bersama saya, The Pocket Rocket Man. Pocket Rocket Man. Pocket Rocket Man. Kalau anda datang ke Mattar Fair, jangan lupa untuk singgah ke Malaysia Airlines Pavilion, MAG Arena, tingkat 3, MyTech KL. Booth Malaysia Airlines adalah ruang pameran syarikat penerbangan terbesar di pameran pelancongan Asia Pasifik dengan keluasan lebih 46,000 kaki persegi.